cuma 5 minit sahaja, ruang enjin kereta boleh jadi bersih macam baru. Boleh cuci enjin dengan tenang, tak perlu risau air masuk, tak takut litar-lintas. Sejujurnya, sebagai pemilik kereta, mesin pembersih wap ini memang sangat berguna. Mesin ini guna wap panas, bukan air biasa. Sebab itu, komponen, wire dan sensor dalam ruang enjin tak basah. Biasanya kalau hantar ke bengkel, sekali cuci ruang enjin boleh habis ratusan ringgit. Dengan mesin ini, buat sendiri di rumah lebih jimat untuk jangka panjang. Tangki air cuma sekitar 1 liter, tapi boleh digunakan berjam-jam. Datang lengkap dengan pelbagai muncung. Muncung panjang untuk celah sempit, berus plastik dan berus logam. Bukan setakat kereta, sofa di rumah pun boleh cuci. Mesin ini ada 6 tahap kawalan. Hidupkan sahaja, tunggu wap panas, terus boleh mula cuci. Tekanan wap kuat dan stabil, kotoran degil pun senang tanggal. Yang paling penting, tak ada air bertakung dalam ruang enjin. Wayar elektrik boleh cuci terus. Wap cepat kering, memang selamat. Suhu wap boleh capai 105 darjah Celsius. Jadi, pakai sarung tangan untuk keselamatan. Satu mesin boleh guna untuk kereta dan motosikal. Kalau berminat, klik add to cart sekarang. Mesin pembersih wap ini memang berbaloi untuk pemilik kereta.